Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Restoran Rebung Chef Ismail Putrajaya. Sebenarnya kan Kak, kita datang sini, kita nak buat makan-makan untuk sambutan hari jadi staf Lavender. Lepas tu dah alang-alang kita dekat Restoran Rebung ni, kita pun buatlah sekali lunch appreciation untuk staf-staf Lavender sempena penutup tahun 2025. Yang bestnya kat sini korang, makanan kat sini banyak sangat menu. Banyak pilihan makanan, lauk, kuih-kuih kampung kan. And yang paling best juga, harga dia sangat-sangat berpatutan. Bermula RM53 seorang sahaja. So tempat ni sangat sesuai untuk bos-bos kat luar sana, majikan, founders, entrepreneurs nak bawa staff, meraihkan staff kat sini. Yang paling best sebab dia ada buffet breakfast, buffet lunch and also buffet for dinner. Tempat ni memang sesuai lah kalau kita nak bawa ahli keluarga ke, staff ke, kawan-kawan ke. Memang sesuai untuk segala-gala majlis. Kalau you all nak tahu lebih lanjut tentang apa-apa tempat makan yang best semua, jangan lupa follow TikTok kita. Jumpa lagi kami di episod seterusnya di Corner Sisters. Bye!